Berapa kali nak cakap kerja simple macam ni pun lambat. Tak apa dia buat malam semalam Dia buat semacam. Bukan aku tak nak buat kerja. Aku cuma penat sangat. Balik kerja, aku bukan tidur. Aku jaga ayah lumpuh. Aku suap anak kecil. Aku buat semua sendiri. Saya mau duduk. Ya sayang. Kejap je. Mau buat kerja ofis ni. Maafkan ayah, susahkan kau. Ayah? Ayah janganlah cakap macam tu. Saya kuat. Saya okey. Fail penting yang kita masuk tender ni hilang. Siapa yang ada simpan salinan? Saya ada buat salinan ni, bos. Saya tahu benda ni penting. Risau kalau jadi apa-apa. Alhamdulillah, nasib baik dia simpan duit kita. Kalau tidak, mampus kita dulu. Farah. Kak minta maaf lah Farah atas apa yang dah jadi ni. Tak apalah, Kak. Awak nampak tak larat je Farah. Muka hang pun sembab macam tak cukup tidur. Saya ni, Kak, ibu tunggal. Saya ada baby. Lepas tu saya ada ayah yang tengah lumpuh. Semua ni saya kena buat. Semua ni tanggungjawab saya. Lepas tu, saya ni kadang-kadang bawa kerja ofis bawa balik rumah. So, buat kerja dekat rumah. Waktu anak saya dengan ayah saya tidur, saya buatlah kerja tu. Hang tunggu Sat. Kak ambil something untuk hang, nak? Hampa dorang, jangan duk banyak kerja lagi. Ni Farah, Kak bagi UC ni kat hang tau. Kak nampak hang letih sangat. Bila hang minum UC ni, dia bantu untuk bagi tenaga. Taklah letih lesu. Lepas tu, hang pun menyusu baby kan. Jadi boleh bantu banyakkan susu hang juga. Di samping tu, dia rawat semua masalah dalaman kita. Masalah putihan, ada gatal, tak teratur, ada bau. Semua ni sekali Farah. InsyaAllah, hang amalkan, hang akan rasa bertenaga dan berbeza. Nah, hang bawa balik ni nah. Senyumlah sikit, happy-happy. Terima kasih, Kak. Saya balik dulu ya. Hampa ada orang kemas barang hampa hari ni. Aku pecat hampa hari ni. Besok aku tak mau tengok dah muka hampa. Hampa ingat aku tak tahu ke apa yang hampa buat. Kadang-kadang orang yang paling pendiam itulah orang yang paling kuat.